Assalamualaikum, salam sejahtera. Di hadapan saya ni ada sebuah Toyota Prius Hybrid Z. Z itu adalah dia punya spek. Dia ada dua spek yang kebanyakan dealer recon bawa masuk, tapi kita bawa ambil yang spek Z sajalah sebab dia yang paling high spek. Alang-alang beli high spek terus. Okey. Kereta ni tahun 2023, grade 5A, mileage baru 4000 lebih saja. Harga macam dekat atas. Okey. Kita tengok dulu luaran apa yang ada. Bahagian hadapan lampu dia memang nice bang. Ada fog light dekat situ. Dia punya day running light pun dekat sini. Daripada atas sampai ke bawah memang panjang. Datang dengan color kuning macam mustard yellow gitu. Memang lawa. Okey, rim hadapan datang dengan saiz 19 inci. Marem. Kalau spek Z, rim dia nampak macam rim tayar spare tu. Tapi yang ni datang dengan sport rim memang lawa bang. Tayar Yokohama Blue Earth GT. Okey, depan belakang sama, bahagian CC. Okey, untuk spek Z juga datang dengan standard 360 camera. Kalau spek G tak ada. Benda tu option. Okey, sunroof tak adalah. Malaysia panas bang. Saya pun shoot tengah panas ni. Okey, sedikit sebanyak bahagian keliling kereta ni, bahagian belakang datang dengan cermin yang sangat-sangat besar. Okey, Prius Hybrid Reborn. Jangan main-main. Zaman subsidi kena potong ni, pakai hybrid memang pilihan yang terbaik. Okey, bahagian boot space memang luas. Tak cukup luas, dua seat ni boleh baringkan lagi ke depan. Okey, power boot macam biasa, standard. Okey, bahagian kiri datang dengan rim yang sangat cantik, combine dengan color body warna kuning. Lawa. Okey, bahagian dalam untuk spek Z juga dia datang dengan interior leather. Okey, interior leather. Kalau spek G datang dengan seat fabric. Alright, datang dengan interior leather, premium punya leather. Okey, soft touch. Bahagian tengah, okey, dia punya dekat tengah ni pun ada cup holder. Bahagian hadapan dalaman sedikit sebanyak color datang dengan warna merah, leather seat. Okey, dia punya door trim datang dengan memory seat, controller dekat sini sekali dengan lumbar support. Untuk bahagian dalaman, untuk spek Z dengan spek G ni, antara benda yang tak nampak adalah dia punya speaker. Kalau spek Z, speaker dia lebih premium. Kalau spek G, speaker standard Toyota. Tapi dia tak ada dah tunjuk brand dia dekat sini. Okey, bahagian sini segala button-button, heated steering, untuk buka minyak, buka belakang. Bahagian steering pun sangat